Okey, kita dah sampai dekat temple ni. Kena guna ni kain batik ni. Dia ada tulis Dieng. Oh, yes, sir. My brother. Oh, I see. Brother and sister. Oh, yeah. Oh, I see. And that's your husband. Tengok Oh, ni. your brother. Yeah. Dia punya candi masa saya kecil dulu kan boleh ke situ tau ambil gambar masuk dalam tu. Tapi sekarang dia orang tengah buat renovation kot. Cantiknya. Macam dekat dunia zaman dahulu kala. Kita pergi tempat yang tak ramai orang. Nanti saya nak snap gambar satu. Oh, kat sana tu dia ada villa juga tau. Homestay pun ada. Tadi saya dari homestay saya tu tak sampai pun 3 minit. Nak ke sini. Lepas ni kita ke kawah Kawah Cikidang nama dia. Ada air belerang kat sana. Saya kan daripada tadi kat bawah tu masa nak naik atas ni kan. Saya terfikir tu macam mana lah orang dulu-dulu dia bawa batu tu kan daripada bawah tu sampai atas ni. Dia ada 3 temple, 1, 2, 3. Yang ni rasanya belum siap lagi kot. Mungkin dia orang tengah buat renovation. Dulu saya boleh masuk tau dalam tu. Saya ingat lagi masa tu saya ambil gambar dengan arwah ayah saya. Ambil gambar. Masa saya pergi dengan arwah ayah saya sekolah menengah. Yang pergi dengan atuk saya tu saya tadika. Cantik sangat-sangat guys. Ada 4 yang kecil tu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Sejuk sangat-sangat. Cantik kan? So kalau siapa-siapa nak datang kampung saya ni yang sejuk ni,